Account gap tu macam mana? Okey, jom saya jelaskan detailnya. Account gap ni adalah akaun simpanan emas pelaburan 999.9. Nama penuh gap ni ataupun JAP ni stands for Gold Accumulation Program, iaitu program pengumpulan emas. Produk gap ni adalah di bawah syarikat Senin Berhad, iaitu syarikat Public Gold. Yang ni sangat penting sebab ramai yang masih keliru. Public Gold ni bukan bank dan tak ada kena-mengena pun dengan public bank. So apa pula kelebihan akaun emas gap ni? So pertama sekali, anda boleh mendaftar akaun gap Public Gold ni secara percuma sahaja. Yang kedua, dengan akaun emas gap ni anda boleh simpan emas serendah belian RM100 dan kita akan dapat sekitar 0.2 gram emas plus yang mana dikreditkan dalam akaun gap kita. Ketiga, kita boleh keluarkan emas fizikal pada bila-bila masa asalkan dah ada minimum 1 gram dalam simpanan kita. Okay, now macam mana cara nak buka akaun gap ni? Cara dia senang sangat. Tekan je link dekat profil saya akan bantu dan bimbing anda sebaiknya. Okay, ini adalah contoh emas fizikal yang kita boleh keluarkan dari akaun gap kita. Ada antaranya item gold bar dan juga item dinar. Katakan tuan-puan nak genggam aset 50 gram macam ni. So, tuan-puan jom kumpul gram cepat-cepat and capai tabungan 50 gram dalam akaun gap. Jika tuan-puan nak keluarkan 5 dinar macam ni, tuan-puan cepat-cepat kumpul, tuan-puan kena ada sekurang-kurangnya 21.25 gram dalam akaun emas gap. Kalau tuan-puan nak keluarkan 100 gram, tuan-puan kumpul cepat-cepat sampai cukup 100 gram dalam akaun gap. So, nanti tuan-puan bolehlah keluarkan 100 gram macam ni. Kalau tuan-puan target untuk kumpul 1 dinar macam ni ataupun macam ni, tuan-puan kena kumpul at least 4.25 gram dalam akaun dan nanti boleh dapatkan 1 dinar macam ni. As simple as that. Maka anda gunakan saja platform gap yang murah, mudah dan patuh syariah ni untuk anda kumpul emas sikit-sikit, gram demi gram hingga mencapai target simpanan emas anda. Kalau anda belum diversify simpanan kepada portfolio wajib ni, jomlah buat cepat. Isi beg biru kat bawah ni atau tekan link dekat profil.